saya Adeline Radini binti Muhammad Firdaus. Saya berumur 12 tahun. Saya dari SK Padatul Razak, Rompin Pahang. Kod sekolah saya pula ialah CBA 8033. Pada hari ini, saya akan berkongsi tentang buku yang bertajuk Jack dengan Bongkok Kacang. Buku ini mempunyai 16 muka surat dan telah dikarang oleh Nurul Azila Arifin. Buku ini telah diterbit oleh Junior Pages Publication pada tahun 2018. Buku ini mengisahkan tentang seorang budak lelaki yang bernama Jack. Dia bertinggal bersama ibunya dalam keluarga yang susah. Mereka juga mempunyai lembu betina yang amat tua. Pada hari esok, ibunya Jack menyuruh dia untuk menjual lembu itu di pasar. Tiba-tiba, Jack bertemu dengan seorang lelaki yang amat tua. Dia hendak membeli lembu itu, tetapi dia tidak menggunakan duit untuk membayar. Namun, dia memberi beberapa biji kacang kepada Jack. Setelah Jack pulang, ibu Jack memarahinya dan campak biji itu keluar juga. Tiba-tiba pada hari keesokannya, tiba-tiba muncul pohon gerasi yang sangat tinggi. Ia terlalu tinggi sampai mencapai awan. Jack memanjat pokok itu dan lihat istana dan gerasi yang sedang tidur. Dia juga mengambil barang yang berharga seperti emas dan kecapi emas. Namun, gerasi itu sedar akan perbuatan Jack dan cuba makannya. Setelah itu, Jack turun ke bumi dan tebang pokok itu menggunakan kapak yang telah diberi oleh ibunya. Namun, gerasi itu cuba makan Jack dan jatuh ke bumi dan akhirnya dia mati. Kesimpulan yang saya dapat daripada cerita ini ialah kita haruslah berani ketika hendak melakukan apa-apa sahaja. Seperti saya, dulu saya takut untuk bercakap di depan ramai orang. Setelah itu saya cuba dan akhirnya saya tidak takut lagi. Namun kawan-kawan, perbuatan Jack itu salah kerana dia mengambil hak milik orang. Jika kita melakukan perkara itu, kita akan bertambah dosa dan orang itu akan marah. Sekian daripada saya. Terima kasih.